Okey geng, ini pandangnya dari depan kedai deh. Satu unit yang kita nak bagi sewa seluruh bangunan, okay? Whole building kita nak bagi sewa. Ada 3 tikar di Kubang Kerian. Alright, jom kita masuk tengok. Okey, ni dekat bahagian entrance lah, pintu depan. Kita tengok. Siap belakang ni kaca. Ada kaunter sini, ada kabinet. Yang mana nak pakai, perlukan benda ni untuk bisnes, sangat sesuai dah. Okey. Dekat dalam. Api sini tak ada belakang dah, kita pakai torchlight ya. Okey, satu bilik depan ni. Bilik partition sini. Okey. Partition kaca. Belakang ada roller shutter. Kat sini pun bahagian, saya rasa dulu tempat simpan file lah kot. Kita ada kabinet ke apa semua. Okay. Satu tempat shower, satu toilet. Okay, ada 2 shutter belakang ni. Pakai satu ada 2. Yang belakang ni storage unit lah. Okay. Keluasan dan detail untuk bangunan ni kita akan sertakan dekat dalam message bawah tu dah. Okay. Bahagian ni semua kita akan clear belakang. Dulu yang menyewa di sini Konica Minolta. Alright. Sekarang ni dah available. Kita nak bagi sewa seluruh bangunan ni. Okay, jadi kita tengok naik tingkat 1 dan tingkat 2. Okay, dekat tepi ni kita ada satu lagi pintu. Tangga straight naik ke atas lah. Sini pintu yang menyambungkan antara tangga dan juga ground floor. Okay, jadi kita naik atas dulu tengok. Okay, untuk tingkat 1 kita ada pintu kaca. Inilah keadaan untuk tingkat 1 dah. Bagi office. Satu bilik depan ni. Bilik partition. Okay, ni pun partition juga. Okay, boleh tengok. Belakang ni pun ada lagi satu bilik. Alright. Sama sini ada 2 toilet, satu bilik air, satu toilet dan satu tempat shower lah. Ni bahagian dia dulu. Bahagian ni nanti kita tanya boleh clear ataupun tinggal sini. Dekat bahagian ni ada tangga. Okay. Tangga ni sambung daripada bawah sampai ke atas lah, boleh pakai. Tangga utama tempat kita naik tadi. Ni tangga dari dalam lah. Dekat depan ni ada satu meeting room. Satu hall besar gini. Macam ni. Sebelah ni pun ada juga satu lagi. Branch manager punya office. Okey, boleh tengok close yang sama dengan house sebelah. Alright. Kita naik tingkat 2 pula. Okey. Kita boleh tengok dekat sebelah tu Anjing Vista. Okay, dekat atas ni kalau ikut ke penjaga bangunan dia kata dulu tenant dia buat tempat simpan barang, tempat store. Lah gini dan hanya ada partition di tengah ni sahaja pembahagi. Macam ni geng. Kalau kata sewa ni ambil buat tempat tinggal pun tak ada masalah, tempat duduk start. Okay, tangga tadi. Dulu. Alright. Macam ni. Okey. Okey, sini nampak ada air sikit. Oh, dari atas ni. Saya tak pasti bocor ke atau memang ada kita ada bina air apa-apa yang membuatkan dia jadi tirih ni. Kita nak confirm balik dengan bangunan ni lah. Alright, macam ni. Layout sama daripada bawah sampai atas. Cuma ada partition lah, yang mana ada partition tu ke. Apa-apa boleh contact dah.